Disebabkan 20.17 Aisyah Pak Karim sampai dekat Nebong Tebal. Nak mai cari mesin cashier to you untuk kedai Aisyah Pak Karim. Boleh pantau sale di mana-mana, tak ada masalah. So, kalau untuk waiter macam Daniel lah, Daniel pergi ambil order pun pantas, cepat dan pembayaran secara mudah. Customer pun akan happy kalau kita dapatkan mesin cashier to you ni. Tak lagi saya akan tunjuk dekat hampa, serendah RM1,000 dah boleh dapat dah set yang macam ni untuk dekat kedai makan ke, mana-mana kedai ke, terpulang pada hampa. Kiranya kalau ada mesin ni dekat kedai hampa, tu memang akan senangkan kerja kita macam sebagai toki ataupun waiter kita. Jadi mudah buat kerja, pantas dan pelanggan pun tak payah tunggu lama. Di sini kita dah akan tulis nasi goreng. Okey, kedai kita ada nasi goreng lah. Tekan nasi goreng kampung 1 daripada nak, nasi goreng Cina 1, nasi goreng ayam 1. So di sini akan ada charge dia macam ni. Lepas tu dia akan pergi dekat kad ataupun nak bayar QR ke apa ke, tekan kad. Tekan kad, lepas tu print receipt. Lepas ni duit tak syok dah. Dia keluar mesin macam ni dengan harga, dengan meja-meja apa semua, tak gaduh fikir dah. So saya akan menyenangkan saya punya budak dekat kedai, dan budak saya takkan boleh silap dah 20.17. 20.17 5. Kena kepak dia. Kalau misalnya macam kedai kecil macam Aisyah Pak Karim, ambil yang ni pun cukup lah. Tak sampai RM1,000, 900 lebih sahaja. Dia dapatkan satu set macam ni sekali dengan printer receipt ni, dengan ni yang duit pulang tu. So kalau customer kita order mi goreng, mi goreng, ikan mi goreng, lepas tu tulis charge, customer bagi RM10. RM10 dan RM10 tolak RM5 berapa? Okay, RM10. Lepas tu dia akan keluar terus di sana. Ni di sana. Dia akan keluar terus. Kena bagi balance kat customer apa ni? RM5 klik. Memang senang saja. Ramai-ramai follow depa dekat FB, Instagram, Titi, Wasabi. Hampa boleh dapatkan mesin cashier to you ni dengan harga patut padan. Kalau kedai besar sikit, ambillah yang ada laptop tadi tu. Kalau yang kedai macam saya ni, padan ambil yang kecil. Sudahlah. Sebab apa? Harga dia memang harga patut padan dan terbaik, memudahkan urusan kita sebagai toki. Mailah ramai-ramai dekat sini, walk in pun boleh, hampa boleh online pun boleh, tak ada masalah. Pastikan setiap kedai ada mesin to you ni. Sebab apa? Memudahkan urusan urusan budak-budak kerja So saya pun dah angkat satu ni, hanyalah 900 lebih saja sekali dengan mesin ni. Lepas ni tak ada kesilapan dah. So hampa bolehlah mai walk in dekat sini ataupun dekat cawangan depa dekat Johor dengan Selangor. So saya Aisyah Pak Karim settle dah. Assalamualaikum.